Guys, saya awak sekali hari ni kita mari di kedai original asal orang Kelantan, iaitu inilah bos dia. Nama kedai ni kedai Original Warung Cik Siti. Original Warung Cik Siti yang bertempat di kawasan Ni kalau kira sebenar Keramat Permai. okey. Tapi dia adalah jajahan Setiawangsa. Okey, jadi hari ni kita baru aja habis makan, rasa sedap sekali lah. Jadi kepada saya awak yang ada di KL boleh mari support bos kita orang Kelantan. Okey, bos boleh bagi tahu apakah dia punya operation hour dan kelebihan nasi kabur sini dengan tempat lain. Apa dia beza? Nasi kabur ni lebih kurang ya, mana-mana pun. Cuma tempat kita ni kita buat nasi kabur tumi. Nasi kabur ada tumi. Dia tak sama dengan nasi kabur golok. Kalau nak rasa nasi kabur tumi, main sini. Okey, itu dia. Pukul sebelah kita ada nasi sup daging bakar pula. Okey, itu dia. Okey, kita lah dengan satu, kita beri satu, hadiahkan satu pantun beri bos. Okey, beri pantun awak lihat sikit Okey. Okey. Tak payah balas tak? Boleh juga. Tak boleh balas kita. Okey, naik basikal pelanggar lembu. Okey, lembu lari kita sakit hati. Betul. Okey, saya awak kalau nak cari nasi kabur, mari jom kita mari lepak di nasi kabur Cik Siti. Okey, itu dia. Okey, bye. West WCS Setiawangsa. Okey, bye. Weh lah ni nak riak sikit lah ni. Ini nasi kerabu hak sedap ni nak riak tadi. Nasi kerabu tumis lemak bakar. Memang padu weh.